Lapang dada. Sunny si tupai merasakan perutnya bergetar. Esok ialah pertandingan mencari biji benih hutan rimba. Bagaimana jika saya tidak menemui satu biji pun, bisiknya. Sunny tidak boleh tidur. Dia terus membayangkan tupai-tupai lain yang lebih pantas dan bijak menyembunyikan benih mereka. Dia berasa sangat tertekan. Keesokan paginya, Sunny melihat Cik Kembung, tupai yang paling tua, sedang menyusun kacang dengan tenang. Sunny memberanikan diri mendekatinya. Cik Kembung, kata Sunny dengan suara kecil, saya sangat risau tentang pertandingan itu. Saya takut saya akan kalah. Cik Kembung tersenyum. Sunny, kamu tidak perlu risau tentang kemenangan. Lakukan saja yang terbaik. Setiap langkah kecil itu penting. Sunny mengangguk. Dia menarik nafas panjang, cuba melupakan tekanan itu. Rasa gementar di dadanya perlahan-lahan surut. Dalam pertandingan itu, Sunny bergerak perlahan tetapi fokus. Dia tidak mengejar tupai lain, sebaliknya dia mencari di tempat yang sunyi. Sunny menemui 3 biji benih yang besar. Walaupun dia tidak menang, dia gembira dengan usahanya. Yang paling penting, rasa cemasnya sudah hilang. Dia kini berasa sangat senang dan lega. Inilah yang dipanggil lapang dada. Lapang dada bermaksud berasa senang dan lega. Contoh ayat, rakyat Malaysia mestilah lapang dada menerima berita kenaikan harga barangan kerana langkah kerajaan mengurangkan subsidi.